tahun 1990, itu actually permulaan saya mengkaji Islam lah. Sebelum itu saya memang seorang daripada musuh Islam juga. Sebab jahil pasal Islam, jahil pasal, kita tengok orang Islam ini yang ada masalah, kita kata itu Islam. So kita memang banyak mengkritikkan soal Islam ini masa sebelum. So bila pas mendapat menarjui pentadbiran Kelantan tahun 1990, kita sekumpulan 5 orang ini, kita nak actually mencabarlah. Sebab kita fikir Islam dah tak relevan, Islam tak boleh memimpin atau mentadbir kerajaan, dan Islam itu tidak sesuai dalam membawakan dalam konteks politik. Kita faham begitu. So kita duduk, kita bincang. So kita buat satu appointment dengan Tuan Guru Nik Aziz. Dan masa itu kita dapat satu appointment dalam bulan November, tak begitu pastilah. Waktu asar itu kita pergi. Dan kita dapat appointment untuk jumpa Tuan Guru Nik Aziz. So, masa kita asal, kita pergi pukul 4. Dan di sana, masa kita tunggu, masuk saja dia kata Tuan Guru tengah solat asar. So, kita pun actually tak happy lah. Kita ngerungut lah. Kita rungut, apa suruh kita magi-magi, suruh kita tunggu nak solat asar, dia punya pasal. Kita ngerungut lah sebab kita memang kebencian kita letak dengan kebencian kita, semua tak jadilah. Orang yang benci tu semua dia buat tak jadi. So kita rungut lah, apalah orang ni. So lepas dalam sikit masa pelayan pejabat dia, sebelum itu kita nampak bilik itu gelap sikit. Dia ada satu lampu di atas meja saja. So I pun tanyalah dengan Perli, kenapa tak dapat bayar bil elektrik ke? Aku saja gitu. No, dia kata Tuan Guru tak suka bazir. So dia letak malam, dia pergi semayang lah. Buat apa nak, dia kata, oh okey. Kita pun okey lah, okey. Lepas itu, pelayan itu bawa letak kuih, letak teko tu semua sana. So, tunggu Tuan Guru habis solat. So, dalam pada itu, kita ni nak jadi hero lah. Kita bincang, okey, Velu, you tanya soalan, boleh ke geng-geng Pak Lebah itu takbir? Macam itu. Kita buat betul-betul memperlekehkan lah. Ini, yang ulama-ulama ni. Sebab kita fikir mereka tak, mereka tak tahu nak cari, tak tahu nak layan orang, tak tahu macam mana. Semua kita fikir lah. Sebab semua negativiti dalam itu. So dalam proses itu, tiba-tiba pintu belakang meja Tuan Guru buka. Sebab dia disalamkan, dia solat di bilik belakang. Buka saja, kita nampak seorang yang pakai kain pelekat dengan singlet. Kita semua tak tahu apa nak cakap. Ini siapa? Ini siapa ni, kita cakap. Ini siapa? Senyuman Tuan Guru masa itu. Actually kita tahu dia ambil. Dia ingat mungkin ada 2-3 orang solat lah. Tapi dia magi. Dia terus dengan senyuman dia magi ke dekat. Ambil teko itu. Tuang air, minum. Kita semua jam. Lepas tu pelayan kata, ini MB. Jam. Sebab kita tak pernah fikir seorang MB yang begitu rendah diri. Sampai tak kenal kita bagi tuang. Lepas tu, dia tengok kita semua memang macam dah pucat. Ini, shock. Memang shock sebab kita tak pernah fikir pun. Lepas tu dia kata, Tuan Guru kata, sabar. Dia mula dengan perkataan, Tok Mu dengan Tok saya serupa juga. Kita semua sama. Permulaan itu melembutkan hati kita. Permulaan itu. So kita pun duduk dan dia pun beritahu, saya tahu kenapa you orang mari. You orang budak-budak ni pandai sangat budak lah, betul lah dia cakap. Saya tahu ini soalan-soalan. Betul pun apa soalan yang kita wujudkan itu, dia pun cakap. Sebab dia kata memang ini soalan selalu dia terima. Okay? So dia, Tuan Guru maklumkan soalan itu dan beri jawapan. Semua pasal isu kenapa politik dan Islam perlu bersama. Apakah tujuan PAS? Tujuan PAS, Tuan Guru kata, bukan untuk mencari duit. Kalau Tuan Guru kata, kalau nak cari duit itu, pergi buat bisnes. Di PAS, you kena ambil duit dan bagi ke rakyat. So these are the things kita tak pernah fikir. Sebab kita dalam parti politik lain, semua duit juga. Nak duit, pergi pacak bendera duit, pergi ambil semua duit belaka. So kita tak boleh terima, something very different. Dan ini Tuan Guru kata,
ajaran Islam. Kita pun terkejut. Betul ke? Tapi kenapa orang Melayu semua ikut duit saja? Kita tanya soalan itu. Dia kata itu orang Melayu. Orang Islam dia kata dia lain. Dia ada pada kita dosa dan pahala. Tapi selagi dia hidup, kita boleh doakan untuk maafkan dia. So selagi kita hidup, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tapi bila kita mati, dia jadi hakim. Tak ada lagi Maha Pengampun, tak ada lagi Maha Penyayang. Hakim terus. So God is a savior until you last your breath. Last minute pun Tuhan boleh ampunkan you. Tapi bila you mati, Tuhan jadi judge. Tak ada lagi pengampunan, terus ke hukuman saja. So ini yang kita banyak belajar. Bahawa Islam itu lain. So kita bincang-bincanglah banyak isu lah. Isu pasal bagaimana non-Muslim boleh terima, bagaimana orang Islam boleh bantu, semua kita baca. So kita pun keluarlah dekat 6.45. Patut 10 minit, 20 minit saja meeting tu. Bila kita keluar, saya terpanggil nak peluk Tuan Guru. Sebab aura dia tu lain dari lain. So kita peluk dia, kita balik, kita duduk, come out. Kita rasa macam, keluar daripada satu alam kejahilan kepada alam yang betul-betul benar. You know? So kita pun mulalah. Kita sama-sama kita kata kita tak apa. Kita ambil 1 bulan cuti. Kita kaji Islam. Betul ke apa yang Tuan Guru cakap itu pasal keadilan, pasal tidak ada perkauman dan sebagainya dalam Islam, kita kaji. Mulalah hijrahan saya daripada satu alam jahil kepada alam kebenaran. Dia mula dia punya detik itu. Tapi lepas itu, I balik ke KL semua itu, dia tersangkut di sana. Tapi I must say, I pelajar comparative of religion. Dan bila saya datang, bila saya di KL nanti, kita bersama wujudkan Indra masa itu dengan friends. Tapi masa itu, then 207 saya mari sini. Dia di sini PAS atau UMNO saja. So kita mulalah berkecimpung and then dah mula memahami asrat PAS, dasar perjuangan PAS, bagaimana PAS akidahnya adalah akidah perjuangan dan akidah dasar perjuangan PAS adalah Islam, bukan perkauman. No? So Islam akan membawa kepada keadilan, Islam akan membawa kepada ketenteraman, kedamaian, dan Islam akan memastikan kita semua diberi satu ruang untuk sama-sama maju. You know, dan kita boleh dan kita juga mula belajar menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang kurang selesa untuk memastikan kewujudan keharmonian ini. So itu basically kita mula dengan situasi macam itu.